Din, hari ni awak berlakon jadi guru disiplin sekolah. Baik, Nasir. Saya akan menjadi guru disiplin yang tegas dan menjaga peraturan sekolah. Tugas awak mudah je, awak tangkap saya buat salah. Baik, saya akan menegur sebarang pelanggaran disiplin yang saya nampak. Tapi awak kena serius. Sudah tentu. Jangan gelak. Jangan mengalah. Saya akan cuba sedaya upaya. Bagus, mula. Nasir, berhenti sekejap. Saya nampak awak ponteng kelas matematik tadi. Mana ada ponteng? Saya sendiri nampak awak dekat kantin. Cikgu nampak saya dekat kantin masa waktu matematik. Ya, Jadi cikgu pun tak adalah dalam kelas matematik. saya sedang membuat rondaan. Saya pun sedang membuat rondaan. Baik, kalau begitu, kenapa awak ada aiskrim? Sebab panas. Awak beli masa waktu kelas. Kalau saya beli masa sekolah habis, aiskrim dah cair. Bukan itu maksud saya. Kalau cikgu nak saya makan aiskrim cair, itu agak kejam, cikgu. Baiklah, saya juga dapat laporan awak tidur dalam kelas. Saya tak tidur. Guru kata awak tutup mata hampir 20 minit. Oh, itu meditasi. Dalam kelas sejarah, Saya menghayati sejarah, cikgu. kap semasa guru mengajar. Saya membantu guru. Bagaimana membantu? Guru tanya soalan, Ya, saya jawab. tapi guru tak tanya awak. Kalau tunggu dia tanya saya, proses pembelajaran jadi lambat. Saya percepatkan. Nasir, awak ni memang banyak alasan. Saya bukan bagi alasan. Habis tu, Itu penjelasan. baik, saya ada bukti terakhir. Apa dia? Awak panjat pagar sekolah semalam. Itu fitnah. Ada rakaman CCTV. CCTV kat luar sekolah kan? CCTV nampak saya panjat dari sebelah mana? Sebelah luar. Ha, nampak? Apa yang nampak? Maksudnya saya sedang masuk sekolah. Jawapan awak ada logiknya. Kalau saya nak Nasir. ponteng, saya keluar sekolah. Saya rasa saya perlu panggil ibu bapa awak. Saya sokong. Awak tak takut? Mak saya ajar, kita cuma perlu takut dengan Allah kat dunia ni. Nasir, Ya, cikgu. 10 tahun saya jadi guru disiplin. Ya? Hari ini kali pertama saya faham kenapa sesetengah cikgu cepat botak. Cikgu nak saya carikan minyak rambut?